Kenapa ramai pihak yakin FAM masih mampu menang dalam kes besar melawan FIFA? Adakah ini sekadar harapan palsu, atau sebenarnya ada kebenaran yang disembunyikan selama ini? Segalanya bermula apabila FIFA mendakwa 7 pemain warisan Malaysia menggunakan akta kelahiran yang dimanipulasi. Ya, manipulasi. Namun di sinilah perbezaan besar yang mengubah segalanya. Menurut dokumen keputusan FIFA, mereka menyebut bahawa akta kelahiran telah diubah atau dimanipulasi. Tapi, sumber dalaman mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. NRD, Jabatan Pendaftaran Negara sendiri, menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu. NRD menegaskan, kes ini tidak melibatkan mereka sama sekali. Peranan NRD hanyalah menentukan kelayakan pemain-pemain tersebut untuk dapat kewarganegaraan Malaysia. Dan semua proses dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Bila semua dokumen telah diluluskan oleh NRD, ia diserahkan secara rasmi kepada FAM. Maksudnya, segala dokumen yang FIFA panggil palsu itu sebenarnya sah di sisi undang-undang Malaysia. Inilah sebab utama kenapa ramai pemerhati dan pakar undang-undang yakin FAM masih ada peluang besar dalam rayuan mereka. Kerana jika benar NRD tidak terlibat dan tiada manipulasi dilakukan, maka keputusan FIFA mungkin berasaskan tafsiran yang salah, bukan bukti. Kini seluruh negara menanti dengan debaran, apakah FAM mampu membuktikan kebenaran ini di hadapan badan tertinggi dunia, FIFA. Atau adakah Malaysia akan terus menjadi mangsa salah tafsir dokumen rasmi negara sendiri? Satu perkara pasti, perjuangan ini belum berakhir. FAM kini membawa nama Malaysia di gelanggang undang-undang dunia. Dan di sebalik setiap baris dokumen, ada maruah negara yang sedang dipertaruhkan. Apapun keputusan nanti, rakyat Malaysia bersatu, bukan untuk menentang dunia, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan buat skuad Harimau Malaya. Kerana dalam setiap perjuangan bangsa, yang kita pertahankan bukan sekadar kemenangan, tetapi maruah Malaysia.